Hey guys, welcome back to my channel. So sekarang ni saya berada dekat tempat mainan Alaman. Dah masuk dah guys. Sekejap lagi kita pilih. Okay, so kita tengok item apa yang dah masuk. So kita ada yang BX Part 2. Yang ni punya clear version. Lepas tu ni bersama BX Part 1 launcher. Lepas tu kita ada yang ini. Still tak ada promotion. And then kita ada Soul Eclipse dah masuk Soul Eclipse dengan Pegasus Plus. Harga macam mana nak baca dia? Dekat RM90 juga. Nak beli tak? Jadi sekarang ni kita kan tengah ni lah kan, tengah short duit. Ini transkip ni. Tak apalah, kita tengok dulu yang mana. Kita kena beli satu untuk buat konten. You know? Kita ada Pegasus. Seriously? Okay. Pegasus 11 sudah dibuka. Tak tahu dia orang cari apa. Ni macam ni biasalah. Random booster macam ni. Oh. Dia dah terbuka. So kita akan tengok Pegasus 11. Okay, kenapa dia orang buka? Dia orang nak tengok apa? Okay, tu bukti dia. Okay, lepas ni kita tanya staff nanti. So ada Wizard Up, tak ada promotion. And then kita jumpa Cloud Mirage. Ni berkemungkinan semua masih seal Semua masih seal, tak ada yang terbuka. Berkemungkinan kita akan dapat price. Maybe. Ya berkemungkinan lah berkemungkinan kita akan dapat price. Kemungkinan tu dalam macam hari tu kan saya dapat Fox Brush kan. So betul berkemungkinan kita akan dapat. Soul Eclipse masuk berapa stok? Banyak lagi kan. Astagfirullahaladzim. Soul Eclipse. Lepas tu ada Shark Edge ni. Shark Scale. Shark Scale ni berapa harga? 129. Yang kat Titi Pucung tu dia jual 120 ke. Lepas tu ada Phoenix Ruder deck set ni 129 juga. Ya, kita masih tak boleh beli. So bawah-bawah ni banyak lah. Ada jenis random booster. Ya, maybe diorang dah buka sorok-sorok ke apa. Okay, kita tak apa. Kita skip untuk yang macam ni kita skip. Kita beli yang tak ori version. Tapi yang satu ni kita boleh beli dah. Ni kita skip. Sorry. Tapi ni kita akan minta staff to check. Kau tengoklah cantiknya ada kopak. Sungguh ramah. Okay, lepas tu kita jumpa Cloud Mirage ni. Okay. Nanti kau tengoklah saya dapat apa. Right, jumpa lagi. Bye bye.